Dan kita nak cerita, wa yuqimunas shalah ni apa mana? Wa yuqimunas shalah ni iaitu ya'tuna biha, mereka menunaikannya, bihuquqiha, dengan hak-haknya. Jadi kita sekarang ni, solat ni kita kena paiki, kena upgrade solat. Okey, mendirikan, dengar sini, ada satu bahasa ni, bila dia kata mendirikan solat, kenapa dia tak kata seperti beriman dengan perkara gaib? Kenapa tak kata bersolat? Ini benda yang kita kena belajar. Kenapa dia kata wa yuqimunas shalah, menegakkan solat? Bermaksud begini, solat itu adalah satu makhluk, satu kita panggil agenda, satu kita panggil program, satu tugas yang sudah Allah Ta'ala gezet. Maksudnya bila kita sebut mendirikan solat, kita kena faham, solat itu bukan dari kita, solat itu dari Allah. Kita kena buat. Tapi kalau bersolat, makna benda tu dari kemahuan kita. Boleh nak solat, boleh tak nak solat. Tu bahasa dia. Lepas tu yang kedua, bila kita sebut mendirikan solat, bermaksud solat akan wujud sebagai satu institusi yang tegak. Maknanya dia itu satu, orang kata, kewujudan dalam hidup kita. Jadi sebab itu dia kata mendirikan solat. Satu. Yang kedua, kalimah mendirikan tu juga bermaksud solat itu perlu tegak, lurus. Itu makna mendirikan. Artinya dia boleh wujud, berdaulat, bertahta. Jadi macam mana dikatakan solat begitu? Solat itu disebut mendirikannya untuk menunjukkan pengagungan. Yang mendirikan solat kita, yang bersolat kita. Jadi sebab itu kalau kita tengok makna mendirikan solat itu diterjemah apa dia kata? Ya'tuna biha, mereka melakukannya, bihuquqiha, dengan hak-haknya. Maknanya solat ada hak dia yang perlu kita sempurna. Baik, begini. Maka dari sini kita dapat faham solat itu adalah satu institusi. Yang mana, faham tak institusi ni? Satu makhluk. Kalau kita kata institusi ni satu benda lah, satu benda. Bukan sekadar perbuatan. Contoh gini, kalau awak nak faham. Bila sebut Liga, World Cup, Piala Dunia. Bila sebut Piala Dunia, adakah awak nampak Piala Dunia tu dia punya tokong tu saja? Apa awak nampak bila sebut Piala Dunia? Dia satu program besar. Betul tak? Makan masa banyak, penonton ramai, betul? Begitulah maksud mendirikan solat. Dia satu program besar dalam hidup kita. Faham tu? Sebab itu solat itu akan menjadi teman kita esok nanti. Ni, yang kita duduk solat ni, dia akan menemani kita. Dan apabila dekat soal mungkar nakir, katanya ibadat-ibadat lain semua akan meninggalkan kita. Tapi yang tak akan meninggalkan kita ialah solat. Dia yang akan menemani kita. Itu.